So today kita tengah nak on the way pergi Sunway Lagoon. So ya, kita bawa budak-budak. Dia pandang Imam. Ayo. Pusing dia. Siapa yang naik? Harga untuk lokal pukul 8 ni kecil, besar 55. Cuba gambar. Boleh sentuh je. Sama yang Okay, thank you. Ada burung. Biru tak? Tu, kenapa tak besarkan sayap jadi? Ima. Burung kuku 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 kurukuk. Ima. Boleh. Ya, last aku masuk naik kat genting pening tau. Dia jangan pusingkan pening ni sangat lah. Jangan pusing sangat. Kalau budak-budak ni pusing. Mampus aku. Boleh naik? Boleh. Imam naik. Uish. Boleh kat depan Imam. Tengok Imam. Nak khawatir aku naik benda ni. Tadi pun aku dah naik benda pusing-pusing. Kita boleh. Oh, look at us. Tada. Ya. Cakaplah kat uncle tu Imam nak naik. Tak apa. Tak pening. Bye bye. Hampir pingsan. Tolong aku. Cancel. Shaking. Indahnya. Wah. So basically kita orang nak main ni. Apa nak Ali? So depan pertemuan seorang. Ya, jom. Apa perasaan anda nak naik? Sakit jantung. Nasib awak tak naik. Kalau awak naik, awak dah biasa. Jom, nanti lagi tengok video. Di TV. Agra 3, 2, 1. Saya dah habis guys. Jadi vlog saya akan disambung oleh Alia. Sekarang kita dah pukul 4. Tak gerak lah Imam.
Yang driver ni penat gila. Ustaz punya claypot chicken rice. Lagi advance. Ni mi tarik beef soup and chicken soup. Dan macam biasa diorang punya ais lemon tea. Imam makan dengan apa dia, okey? Kita makan dan tinggal lagi 30 food voucher kita habiskan. Sekarang ni Imam dia pergi kepada permainan dia balik. Imam! Sedangkan boleh pakai kedai makan ni. Bungkus ingat sambil jalan nak makan. Masa pentun. Tunggu makan dulu. Tak sempat jalan lagi. Itu tak gerak pun lagi kereta. Like aku punya spek.